Brother and sister, 5,000 kaki tangan. Kalau Anwar sebut, semua tu kaki tangan kontrak je. Okay, yang akan diberhentikan. Rasanya 5,000 kaki tangan kontrak ni semuanya baru lahir kot. Dia tak ada tanggungan, dia tak ada keluarga. Yang akan diberhentikan. Sehingga sesimpel itu jawapan. Betul. Bagi seorang yang sangat berkepentingan kepada aset negara yang paling berbakti dalam Malaysia. Betul. Okey, silakan. Jom kita ulas. Yalah. Sebenarnya saya asalnya tak ulas pasal Petronas ni. Tapi bila saya dengar jawapan PMX tu, dia mengundang kita untuk mengulas lah. Betul. Kan? Sebab perkataan je tu, saya ada banyak kawan-kawan tau yang bekerja dalam industri oil and gas, dan pekerja kontrak yang PMX sebut tu, yang je tu, ramai kawan-kawan saya, dan saya tahu mereka ni, itulah sumber pendapatan mereka. Mereka ni semua ada keluarga, ada anak-anak, dan mereka ni adalah Malaysians. Malaysians yang ada expertise. Ada expertise, ada kepakaran, dan mereka ni lah yang menyumbang kepada bayar cukai, menyumbang kepada negara. Kan, mereka bukan pergi kerja di luar negara dan lupakan negara. Tak ada. Dia duduk dalam negara, dia bekerja dengan syarikat oil and gas milik negara, syarikat nombor 1 negara, dan menyumbang kepada ekonomi negara. Jadi bila dia decide untuk buang 5,000 pekerja ni, pada saya tak patut lah. Tak patut.